Ini besar. Oh, ini besar kan? Oh, ini besar. Bismillah. Oh, besar kan? Oh, okay, besar. Aku dah sampai ni kat jeti. Air tengah nak surut. Ni dah pasang penuh lah, nak surut. Aku nak turunkan kayak ni dulu. Lepas tu aku nak test kat ni. kat kayu-kayu ni kau ada. Selalu aku dapat sini. Ini aku nak test ni. Kalau ada lah, tak ada aku pergi ke atas lah. Okay, nanti kalau ada strike padu-padu nanti aku roger lagi. Okay, Assalamualaikum. Tengok apa makan. Ketuk ni. Tak menarik. Berat bang. Ini akan kasih akap ni bang. Berat. Okay, kita lepas balik. Berat tak nak. Ada makan. Ni ada makan tak? Main. Kampung kan. Tapi dia ada makan. Ada ketuk. Ada ya. Aku tak layan. Ada tak? Oh. Ya. Okey. Okey geng. Oh, ikan sebelah geng. Ikan sebelah geng. Oh, aku tak pernah dapat ikan sebelah ni. Oh, ikan sebelah geng. Ataupun ikan lidah kadang orang panggil. First time aku dapat ikan ni. Ini pun makan ke? Punya pancing. Geng, kita sambung lagi lah. Dan sebelah aku dapat. Sebelah aku dapat. Okay kan? Jatuh ya, terus gigit ni. Ini terus gigit. Tapi ikan ni macam ni tak besar sebut. Kecil-kecil ni makannya. Cakap lain makan dia. Cakap lain makan. Ikan kecil dia makan lain. Dia ketuk-ketuk. Tengok dia tak. Okay. Ya. Mak cakap. Aduh. Apa ni ikan kecil ketuk-ketuk. Cakap boleh tahan je tu. Ni tak apa. Sambung lagi. Okey kan. Kita test lagi pot ni. Ada ni siakap ni. Standby. Kita tengok ada tak. Main. Oh, gigit lah. Jatuh dia terus gigit. Lagi tadi. Jatuh dia terus gigit. Ada ni. Tapi tak tahu sama ada belakang ni. Tadi macam ni lah. Tuk. Dia tarik. Kita bagi tali. Kelok. Ya. Kenapa ni? Gerut pula. Aduh, banyak ikan kecil-kecil lah.
Kerut. Aduh. Kerut kecil. Tak besar sangat. Lepas balik. Cakap ni. Jom, sama balik. Ya, alamak ikan. Ikan belukang lah, geng. Aduh. Kan dah okey. Kali belukang lah. Apalah tu belukang. Bukan nak kau. Aduh, habis udang tu. Tapi kita test udang ni juga. Udang ni udang fresh. Belukang lah kan. Sama lagi. Hui, apa singa? Ada strike. Strike ni. Yang aku suka ini strike. Nak kerapu hybrid ni. Nak kerapu hybrid. Tak besar, kecil lah. Manis. Nak kerapu hybrid. Kita lepaskan dia. Jadi biar dia besar. Ya. Nak kerapu hybrid. Okey, kita cuba lagi. Jaga, tapi yang kecil, yang besar mana begini. Tak masuk lagi. Sip. Lagi. Saja. Kamu balik. Dia ni ketuk-ketuk. Tak tahu ikan apa. Padi juga ni. Naik. Aduh. Bakat pula dia. Dia ni angkut kat celah kayu. Keluar cakap. Bawah ni. Mana siapa? Jadi lagi ni. Keluarlah. Aduh. Cakap ni. Akhirnya geng dapat juga aku cakap. Terkumpul ya geng. Akhirnya aduh, satu hari cari ni dapat seekor cakap. Aduh.
Okey geng, sambung lagi lah. Ada juga manis-manis. Okey geng, sambung. Ini besar. Oh, ini besar geng. Oh, ini besar. Bismillah. Oh, besar geng. Oh. Oh, geng, besar. Besar geng. Besar geng. Aduh, yang terbelik dah. Kamu geng. Aduh, mana dia? Ini geng. Besar geng. Oh geng. Oh geng, padu geng. Alhamdulillah geng. Akhir-akhirnya nah juga aku siakap geng. Ngap sekali ha. Jujur dia tarik. Aku kumpul ini geng. Memang tak ada hasil aku ini. Aku ini hasil memang kurang dia. Nampak selalas minit ni. Oh. Telan geng. Telan. Asyik ni geng. Nak keluarkan dia ni. Dia punya mata ni. Okey. Mata tunjuk hasil. Hasil padu geng. Hasil padu geng. Mantap geng. Mantap, ingat ni dalam 1 kilo lebih lah. Mantap geng. Okey geng, kita sambung lagi geng. Alhamdulillah ada rezeki aku ini. Okey, dah petang lah ni. Matahari cantik lagi geng. Oh, matahari cantik tengok tu. Matahari petang. Dah pukul 6. Aku lalas minit tak sampai padu geng. Boleh lah. Saja aku lepak dengan Zul. Zul pun ada turun hari ni geng. Member aku, dia turun lambat sikit. So aku join dengan dia sekali lah. Dia okey lah, ada hasil lah. Aku siapkan tarakupau ya geng. Okey geng, tadi daripada pagi tadi aku cari-cari, dapat tapi yang kecil-kecil lah. Jadi banyak aku lepaskan. Kerapu pun kecil aku lepaskan. Banyak yang saya lah. Okay geng, nanti kita jumpa dekat JT lah. Aku tunjukkan punya hasil ni. Tak banyak tapi boleh lah, puas hati lah. Dapatlah aku strike kan, tak ada kupau ya. Okay geng, jumpa lagi dekat JT. Assalamualaikum. Okay. Geng, okey, aku dah sampai JT dah. Dah sampai JT lah ni. Aku dah tunjuk hasil aku ini. Ini tak ada kumpau ya geng. Hampir-hampir kumpau lah. Dia ada rezeki dah. Sekejap Aku tunjuk hasil aku ini. Okey, hasil aku ini lah. Hasil akak padu geng. Ini tak banyak hasil. Aku cuma dapat ikan sebelah ni. Aku tak pernah dapat ni. Kali ni boleh dapat pula ni. Kali ni ikan sebelah. Lepas tu ikan siakap. Boleh tahan lah ni. Tak ada besar. Ni aku bagi Zul. Okey, yang ni ni padu. Tengok tangan. Tangan aku ni.
padu ni geng. Last aku nak balik tu, aku layan-layan kejap, aku dapat pula dia ni. Entah lah. Ya, ada berapa jengkal ni? 1, 2, bukan 3 jengkal lah. Okey geng, nanti kalau ada aku turun lagi, aku roger. Moga semua sukses lah. Aku ini pun dah penat dah ni. Layan tak ada siakap lah. Layan tak ada siakap. Aduh. Ini air dia nak dekat pasang, dah pasang tu barulah dia nak makan. Okey geng, nanti kita jumpa lagi lain kali lah. Assalamualaikum.